Assalamualaikum. Okey, hari ni saya tahu dapat balik subsidi. Subsidi isi 50 dapat 142. Sekarang hari berapa? Hari Rabu 15 April. Yang bukan ke dah habis subsidi sebenarnya. Memang dah 3 hari dah. Ini bukti dia. Ini resi dia apa? Beli minyak di tak nak berapa nampak. Petra BHP Karak lepas tol Bentong tu isi 50 dapat 50. Memang kita saya dah confirm dah bagi IC, dia kata tak ada dah subsidi. Dah 3 kali dah saya isi 50 lah, dah tak ada subsidi. Pagi ni isi lagi di Petronas apa ni, Jalan Ampang sebelah Wadi Hadramaut. Isi lagi 50 tapi ulur juga IC. Mana tahu kan, tiba-tiba ada lagi lah. So what happened tu yang antara 12 bulan dengan hari ni. Jadi saya dah kerugian. Kalau anda kata ada something glitch ke apa yang tak betul dengan IC, maknanya saya dah kerugian RM150 lah minyak. 50 isi RM50 dapat e-hailing 200. Tak sampai 200 kilometer. Tak sampai RM200. Jadi maknanya untung sikit lah kan. Jadi itulah, subsidi sangat diperlukan lah. Tak tahu macam mana. Adakah sebab buat in-drive ke? In-drive tak ada pula kata pasal benefit subsidi. Okey. Jadi itulah. Ni betul ni. Ni 13 April. 13 April tol Bentong lepas tu yang stesen minyak atas tol Bentong tu isi 50. Dapat 50, tak ada subsidi. Ini hari ni dapat 100. Alhamdulillah. Lega lah. Tak tahulah sebab apa. Dah 3 kali dah isi 50. Rugilah 150 kalau katakanlah anda kata ada glitch ke kan. Jadi itulah. Yelah kalau RM50 saya kira, kalau RM50 exactly subsidi dapat jalan dekat 300 km. Jadi kalau RM1 sekilo buat in drive ke, dapat untung 300 tolak 50. 300 km tolak RM50. Untung RM250 lah, bersih. Begitulah caranya. Okey, Assalamualaikum.